Ramai tak tahu makanan ini boleh tingkatkan air mani lelaki. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Ramai lagi fikir masalah tewas awal dan mati pucuk hanya berpunca dari faktor mental atau gaya hidup yang tak aktif. Tapi hakikatnya, makanan yang anda ambil setiap hari pun boleh jadi punca besar kenapa anda cepat tewas atau tak perform dengan baik. Badan kita perlukan nutrisi tertentu untuk hasilkan sperma yang sihat, tingkatkan hormon testosteron dan pastikan ereksi kekal kuat. Kalau badan kekurangan zat ini, prestasi lelaki boleh merosot dengan cepat tanpa anda sedar. Hari ini saya nak kongsikan makanan yang boleh bantu lelaki tingkatkan air dan kekuatan tenaga batin supaya anda boleh perform dengan lebih baik. Yang pertama, tiram. Raja makanan untuk lelaki. Tiram kaya dengan zinc, iaitu mineral paling penting untuk menghasilkan testosteron dan juga sperma yang sihat. Lelaki yang kekurangan zinc lebih mudah mengalami masalah low sperm count, cepat letih dan kurang tenaga semasa bersama pasangan. Kajian menunjukkan bahawa lelaki yang mengambil cukup zinc setiap hari mempunyai kadar testosteron yang lebih stabil yang bantu dalam kawalan ejakulasi dan ereksi yang lebih kuat. Yang kedua, dark chocolate untuk tingkatkan aliran darah. Dark chocolate mengandungi flavonoid, sejenis antioksidan yang membantu melancarkan peredaran darah. Bila aliran darah ke zakar lebih lancar, ereksi jadi lebih kuat dan bertahan lebih lama. Dark chocolate juga membantu meningkatkan nitrite oxide dalam badan, iaitu bahan yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan ereksi yang stabil.